10 fakta dunia yang lebih seram daripada filem horor. Apa yang korang bakal dengar ni bukan cerita rekaan. Semua fakta ni benar-benar pernah berlaku di dunia sebenar dan ada antaranya sampai hari ini masih menjadi misteri. Fakta 1. The Bloop. Pada tahun 1997, saintis pernah mengesan satu bunyi misteri dari dasar laut. Bunyinya terlalu kuat sampai boleh didengar ribuan kilometer jauhnya. Mereka menamakannya The Bloop. Tapi yang paling menyeramkan, sampai hari ini tiada siapa tahu apa sebenarnya yang menghasilkan bunyi tersebut. Fakta 2. Otak selepas. Ramai fikir semuanya tamat selepas seseorang, tapi sebenarnya otak manusia masih boleh menunjukkan aktiviti untuk beberapa minit selepas kematian, seolah-olah tubuh belum sedar bahawa ia sudah. Fakta 3. Catacombs of Paris. Terdapat satu lorong bawah tanah yang dipenuhi lebih 6 juta rangka manusia. Tempat itu dikenali sebagai Catacombs of Paris. Lorongnya sangat gelap, sempit dan terlalu luas hingga ramai percaya masih ada bahagian yang belum diterokai sepenuhnya. Ada pelawat yang pernah sesat di dalamnya, dan yang paling menyeramkan, tak semua berjaya keluar sampai hari ini. Fakta 4. Parasit kawal minda. Di dunia ini wujud sejenis parasit yang boleh mengawal minda haiwan. Parasit itu akan mengambil alih tubuh mangsanya secara perlahan-lahan. Ia memaksa mangsa bergerak mengikut arah yang diinginkan. Selepas itu, mangsa tersebut akan seolah-olah tubuh mereka sudah dikawal oleh sesuatu yang lain. Fakta 5. Sleep paralysis. Pernah tak korang tersedar dari tidur tapi badan langsung tak boleh bergerak? Keadaan ini dipanggil sleep paralysis, dan yang paling menyeramkan, ramai orang mendakwa mereka nampak bayang hitam berdiri di dalam bilik. Ada yang kata bayang itu hanya halusinasi, tapi ada juga yang percaya itu bukan mimpi. Fakta 6. Lautan belum diterokai. Saintis percaya lebih 80% lautan dunia masih belum diterokai sepenuhnya. Maksudnya, mungkin masih ada makhluk yang manusia belum pernah lihat. Dan yang lebih menyeramkan, lautan paling dalam di bumi masih terlalu gelap untuk diterokai sepenuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu di dasar lautan. Fakta 7. Hospital mental lama. Pada zaman dahulu, sesetengah hospital mental menjalankan eksperimen mengerikan terhadap pesakit mereka. Ada pesakit yang dikurung, dibiarkan bersendirian dan dijadikan bahan ujian. Sampai hari ini masih ada hospital lama yang ditinggalkan kosong, gelap, sunyi dan dipenuhi kisah misteri yang tak pernah terjawab. Fakta 8. Bunyi frekuensi rendah. Ada bunyi tertentu yang manusia hampir tak boleh dengar. Bunyi itu dipanggil frekuensi rendah, dan yang menyeramkan, ia boleh membuat seseorang rasa takut, cemas dan seperti ada sesuatu sedang memerhati mereka, walaupun sebenarnya tiada apa-apa di depan mata. Fakta 9. Great Filter. Di angkasa terdapat berbilion planet yang mungkin mempunyai kehidupan. Tapi sampai hari ini, manusia masih belum menemui mana-mana tamadun lain. Sebab itu, ada teori dipanggil Great Filter. Teori ini mengatakan setiap tamadun maju mungkin akan musnah sebelum sempat Tuhan berkembang lebih jauh. Dan yang paling menyeramkan, mungkin manusia juga akan menerima nasib yang sama. Fakta 10. Bintang yang dah. Setiap kali korang melihat bintang di langit malam, korang sebenarnya sedang melihat masa lalu. Cahaya dari bintang mengambil masa bertahun-tahun untuk sampai ke bumi. Dan yang menyeramkan, ada kemungkinan sesetengah bintang yang korang nampak sekarang sebenarnya sudah lama. Jadi, fakta yang mana paling mengejutkan bagi korang? Komen nombor pilihan korang di bawah. Dan kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe untuk lebih banyak fakta misteri dunia yang ramai tak tahu.